menunjukkan pukul 11 pagi. So matahari dah terbaca dah. Sebab kali ni kita datang awal, balik awal lah kan. Sebab hari tu datang lewat, balik lewat lah kan. So hari ni kita selesai membaja pokok pandak. Part dia dari bawah sampai ke atas. Ada certain part lagi tak kena sebab yang tu semak sangat. Yang tu kita kena bersih dulu kawasan dia. So kita tunggu untuk next lah kan. So hari ni mak kita dengan Pak Tiki pergi tengok pagar lembu masuk ke tidak. Kita kat sini kita tunggu je lah. Kita sebab tak larat jalan. Aduh. So hari ni kalau kita nak cakap membaca tu, satu pokok kelapa sawit macam ni kan. Pokok kelapa sawit tu kita kena bubuh baja pupuk NPK kat dia. Tapi kita ambil baja padi je untuk fasa yang pertama ni. For next tu nanti kita akan tengok dia macam mana dalam apa? Tengok dia pokok dia macam mana, buah dia macam mana kan. Kita nak lebatkan buah, kita kena pakai kalium banyak. N tu untuk nitrogen more kepada daun-daun lah kan. So NPK, P tu potasium tu mostly untuk akar lah, untuk pembiakan akar tu. So nanti apa-apa kita roja semula. Kita kena study dulu pasal sawit ni kan. Tak study tak tahu kan. So ni sembang santai je lah kan. Kita tak tahu sementara kita tunggu mother kita sawit. So korang kalau ada yang tahu mengenai sawit, bolehlah komen kan. Komen, share korang punya pengalaman macam mana. Okay, itu je lah kot. Setakat ini, sampai jumpa di next video. Okay, bye bye.